Saya pun tak tahulah nak cerita macam mana. Semuanya berlaku dengan sangat cepat. Saya tahu-tahu saya dah tak sedarkan diri. Tapi teruk. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan. Aku Syukri. Ini kisah hidup aku. Kalau dulu abang aku ada sejarah hitam di sini, akan aku pastikan sejarahku tidak berakhir sepertinya. Walaupun dia masih di sini, aku tak mahu terus bergantung. Tak kisahlah orang nak kata aku anak mak sekalipun, anak emas, manja, aku tetap nak berubah. Jadi ini adalah kisah hidup aku. Assalamualaikum. Ni bilik 101 Waalaikumsalam. Betul lah. Masuklah. Tengok orang macam nak pindah lah. Biasalah. Selesa diri, selesa diri. Nama aku Hafiz. Nama kau? Aku Syukri. Baru je masuk hari ni. Solat dah? Baru siap tadi? Dah, aku dah solat tadi dah. Duduk dulu. Okay. Nanti barang kau aku kemas barang tu. Aduh. Kau tak mana? Aku? Johor ya. Lama ke sampai? Aku memang kat sini. Ini pula Afif. Rupa tak kenakan dengan nama. Tapi dia baik, alim, solat pun tak tinggal. Afif, kau buat apa? Kau baca apa ni? Kitab je. Semayang. Mengaji, hafiz. Lepas tu dia suka baca kitab-kitab. Aku pun kagum. Jom Kak. Jom. Walaupun dekat bilik dia macam tu, dekat luar dia terkenal tau. Semua selesa berkawan dengan dia. Tak kisahlah rakan sekerja, rakan sekelas, pensyarah pun suka kawan dengan dia. Aku bukan gembira je, bangga aku ada kawan macam dia. Walaupun dia rapat dengan perempuan, dia tetap jaga batas dia. Memang satu anugerah lah aku dapat kawan macam ni. Alhamdulillah. Sejak aku kat sini, aku dah makin matang. Dah boleh buat keputusan sendiri. Tak perlu dah nak marahkan abang aku. Lagipun, orang dah tak panggil dah aku anak manja. Untung aku dapat kawan macam Hafiz. Dia lah yang banyak bantu aku dalam semua ni. Dia lah pembangkit semangat hidup aku.
Dia banyak tolong aku, banyak ajar aku. Entahlah, kalau dia tak ada, aku pun tak yakin aku boleh bertahan sampai sekarang. Sadaqallahulazim. Aku ni bersyukur dapat roommate macam kau yang baru, baik macam ni. Aku pun bersyukur dapat roommate macam kau. Tenang je walaupun kau dekat luar heboh-heboh. Tenang. Aku ni sebenarnya pun yang mencari juga erti ketenangan yang sebenarnya. Betul lah. InsyaAllah lah. Selama ni ibarat rumah kedua kita. Nak mencari ketenangan tu bukan senang. Tapi insyaAllah lah dengan adanya semua ni kita dapat rasa insyaAllah. Nanti kalau pergi mana-mana ke jalan kita sama lah. Boleh. Ajak je aku. Boleh. Sampailah satu hari. Hafiz! Wey, my friend! Lama tak nampak. Wey, buat apa? Okay lah. Jom lah lepak. Dalam bilik je. Jom. Spend time tu lah sikit. Sumpah ajak aku keluar. Kau ingat kau ni main-main je. Time bilik je, kita main-main. Jom lah, sekala. Okay lah, jom lah keluar. Naik kereta aku lah. Jom. Tunggu bawah je. Bawah. Lekas. Afif, kau nak ke? Aku keluar sekejap. Sawah. Sejak detik itu, Afif jarang kat bilik. Asyik hilang je. Awalnya, aku tak kisah. Tapi, dia macam nak bermusuh pula. Kadang, nak ajak lepak pun susah. Dia asyik dengan kawan dia tu je. Solat pun entah ke mana. Mengaji pun dah jarang. Tapi selagi aku boleh husnuzon, aku husnuzon. Sehinggalah aku rasa muka aku pun dia tak nak pandang. Asal gelap ni. Fif, kau dah makan ke? Dah 3 malam kau balik lambat ni. Kau budak kecil lah. Kau nak jaga aku lah. Afif, aku bukan nak jaga kau. Tapi, kau tengok lah. Kau bukan diri kau. Kau solat pun dah tinggal. Apa masalah kau? Kau tahu apa? Kau tak tahu apa-apa. Kau tak masuk campur lah. Ini bukan urusan kau. Serabut. Aduh. Tapi yang kau serabut. Jom. Kenangan kita takkan ku lupa ketika kita masih bersama. Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah bersatu dalam satu cinta, dan kini kita harus berpisah. Aku rindu kau, Afif.
rindu kau yang dulu. Tapi siapa sangka Kau bagi je lah aku perempuan tu. Apa yang susah sangat? Ha? Kau tak payah nak acah-acah Alim lah. Kau tak payah nak tunjuk hero kau sangat. Kau pun jantan juga kan. Tak elok lah makan seorang kan. Ni lah kongsi sikit dengan kita orang kan. Sekarang ni aku tak kisah sekarang ni. Ha? Kongsi je lah. Aku kawan dengan kau sebab kau rapat dengan dia je. Ha, kongsi lah sikit Kau dengan tu kita orang. sekarang ni lembut. Siapa nak kawan dengan kau? Jantan nak guna. Kau ni, kau dah lunyai macam ni pun kau tak nak bagi dengan kita orang Faham kau bagi. Aku tak sangka orang yang aku anggap kawan selama ni tergamak. Diorang gunakan aku. Aku ingatkan aku ni kawan. Rupanya sekadar jambatan je untuk dapatkan perempuan. Aku janji. Tolong aku. Kau nak minta tolong siapa? Dari siapa yang nak tolong kau ni? Tak ada. Weh, Naufal! Tak guna. Afif, sumpah lah kau tak tahu apa-apa pasal malam tu. Kau kerapat je dengan dia orang. Ya faham. Kau nak tunjuk caring sangat lah. Semak kau tak? Ingat Tuhan lah. Ni, kau tengok ni sejadah ni. Ni, dah berhabuk dah. Solat kau pun juga mati. Kau tak macam ustaz. Kau pun lebih kurang sama je macam aku. Munafik. Sampai satu malam aku nekat. Aku tetap nak ikut dia sebab dia pelik. Sangat-sangat pelik. Mana janji kau? Kau tahu ada seorang lagi kau tahu tak yang hidup bahagia dan bebas? Kau tahu tak? Mana janji kau? Aku nak perempuan tu. Kan akhirnya aku tahu esok malam semua ni settle tanpa bukti. SMS kita macam mana ya? Abang, Afif. Kenapa? Afif dia pergi pula Dia cakap seorang-seorang. Sabar. Lepas tu dia sebut nama. Aduh, nama siapa? Nama Sarah. Sarah takkan jadi lagi. Jom. Kau dah dapat kan budak tu? Kau lepaskanlah anak aku tak nak apa-apa ikatan dah lah. Dia juga dah berjanji. Dan kau harus pulangkannya kepadaku. Kau sangka tak guna? Kau ambil je lah budak-budak ni. Kau lepaskanlah anak aku. Astaghfirullahaladzim, apa yang Makcik Zainab buat ni? Aku
kena call Ustaz Rahim ni. Halo Ustaz, saya perlu kau bantu Ustaz sekarang ni. Kau! Sekarang kau rasa apa yang kau dah buat macam-macam. Rasakan! Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Datang apa ni? Zainab, siapa yang bawa benda ni? Kau ustaz dah nak ajar alim lah. Kau tak tahu apa-apa. Anak aku ni kena buli. Hilang kewarasan dia. Apa kau tahu? Budak-budak ni atas suci. Tu, Afif tu. Kau tak kenal dia. Dia punca. Kau tak tahu apa-apa. Dik. Dik. Boleh. Panas boleh. Astagfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Kau lawan Afif, ingat Tuhan Afif. Bukan semua dendam boleh dibalas dengan roh sendiri. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. من ذا الذي وهو العلي العظيم. Bangun Afif. 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 Dendam itu macam arus. Bila dilawan, ia melipas. Tapi bila dilepaskan, ia pergi jauh. Afif, dia dah tak ada dah. Tapi bukan tak ada itulah, dia dah pindah sekolah. Aku rasa dia pun dah ada hidup baru. Sarah. Siapa sangka rupanya dialah crush abang aku. Patutlah gelabas macam bila aku sebut nama Sarah. Makcik Zainab. Tak sangka dia punca semuanya. Tapi nasiblah ada Ustaz Rahim hari tu. Dia dah tolong dah yang mana dia mampu. Dan aku rasa diorang pun dah hidup tenang sekarang. Yang aku sangka sebuah pengakhiran, rupanya satu permulaan. Kini aku yakin aku dah jumpa diri aku. Ini yang baru nih. Ha ha ha!